Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. So, update hari pertama untuk Ricky Private Island untuk dijadikan survival island. So, hari pertama kami seramai 8 orang ternyata mengalami masalah. So, adakah kami berjaya mengatasi masalah di mana air minuman yang kami bawa hanya tinggal lebih kurang 7 botol lagi. Kami nak bertahan hingga esok dan lusa 3 hari. Jadi apa yang terjadi hari ini di mana kami Ricky di sini, so air memang kami sediakan dan dinyatakan di pulau ni sepatutnya ada air telaga di mana ada sumber pokok kelapa, air telaga. So ternyata pokok kelapa dah tak ada, dah tenggelam dah berapa lama. So air telaga tu masih ada, cuma perlu dibersihkan. Dan tadi kerja-kerja baik pulih menyelenggara telaga dilakukan oleh owner pulau ni, private island. Alhamdulillah. Dan kita menunggu air telaga tu adakah mampu bertakung dengan elok, tinggi, bersih, di mana kami dan kita boleh menggunakan sebaiknya untuk mandi dan so on. So agak mencabar sekarang. Tak sangka benda ni memang kita tak duga. So kita pun dah ada survivalist dan juga prepper. Dan beberapa orang kata apa pakar-pakar lah. Kita harap benda ni dapat diselesaikan lah. Weh, tak ada air teruk lah. Tak ada air teruk. Sekarang dalam situasi sebenar, adakah kita boleh bertahan? Adakah kita nak menggunakan air laut untuk tujuan sulingan? Kalau nak panggil bot, kemungkinan akan cas 150 satu bot untuk hantar bantuan air dan sebagainya. Itulah guys. Aku pun tak tahu lagi adakah boleh bertahan. Kalau tak boleh bertahan, mungkin kita akan hari esok tu mungkin akan naik bot dan akan balik lah. Kita tak tahu macam mana. So dalam kritikal. So air sekarang pun nak kena catu. So air bancuh kopi teh pun tak boleh buat bergula. Jadi kita kena minum air mentah lah, air minuman. Untuk kekalkan kelembapan dalam badan. Betul ya? Kira okey lah tu. Okey guys, jumpa esok. Adakah kami berjaya Survivor Island ni? Team Ricky. Okey, Ricky lalas sekali kena juga dalam senario sebenar ni. Okey guys, alhamdulillah. Apa nasu nak kena catat sampai dah. Ni Cik Yus, kita punya team kita, admin kita tu ramai ni pagi ni. Pagi ni ramai, pukul 7 bot pukul 7. Tu dia pukul 7 ni. Ada satu trip aja pagi ni dekat Kuala Perlis. Satu trip aja kat Kuala Perlis. Pagi-pagi keluar peluh dah. Pagi-pagi keluar peluh dah. Kita nak menuju ke ferry. Gelap lagi guys. Yang mana weh? Nombor apa? Sana. Beratok panjang ramai juga guys. Pukul 7 pun ramai agak. Ada satu bot je. Satu bot je. Aduh. Baik kat sini. Baik kita kat sini. Sana. Nombor 50 lah. Dia boleh Master. Master Cham, yes. Cik Yus, Airi, and the gang, Cikgu Am. Ramai. Ramai. Aku telan ubat. Rasa nak demam. Tidur tadi dekat masjid. Berkuat. Ni telan Panadol, nak tidur. Kita sudah sampai guys.
Berapa kilo? Berapa kilo? Oh, macam mana ni buat salah JT ni. Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Okey, kami admin dah sampai di Langkawi. So, kami akan discuss dulu. Okey, kami akan discuss dulu. Kami nak pergi ke private island. Okey, private island untuk kita buat survival island. Private island, survival island. Tunggu kami sampai. Betul. Aku pada lama tak angkat berat. Depan belakang. Ni JT nak pergi Pulau Tuba kan. Dan ada JT Datuk Syed Omar. JT Datuk Syed Omar. Okey, yang ni boleh pergi Pulau Tuba dan beberapa pulau. Boleh tanya kepada pihak pengurusan dekat sini lah, kat kaunter tu. Okey, ni kat sini pun pagi-pagi pun ada orang jual makan. Okey guys. Jadi kalau siapa nak pergi selain daripada tempat lain, nak pergi pulau-pulau berdekatan ni, boleh datang kat sini. Food court ni gerai. Ada nasi lemak. Oi, tahu makan kat sini apa no? Tak tahu. Aduh, elok kat sini pula dah. Kan. Oh, roti canai pun ada. Alamak. Ya. Tadi makan kat sana, tak tahu kata kat sini ada kedai. Baik. Roti canai pun ada tu. Keliap. Alah. Sabar dah. Terima kasih. Kalau tahu tadi main makan kat sini tak apa. Ni saya berada di JT Datuk Syed Omar untuk pergi ke private island tu. Okey guys. Kita jumpa di pulau. Tu lah. Kami akan naik bot. Abang ni abang apa? Sapuan. Kami akan pergi pulau persendirian. Pulau apa kami tak mau habaq lagi. Rahsia lagi. Bot ni buat masa ni harga berpatutan satu trip guys. Terima kasih. Okey, ni kami berada dalam bot. Dalam bot. Bot lembut. Lembut. Kita akan pergi ke private island. Master. Private island. Oh. Situ ada shipwreck. Oi, ikan. Ikan apa oi? Wow, dapat ikan terbang. Dapat shoot ikan terbang. Okey, kami dah sampai dah private island ni. Itu adalah salah seorang owner untuk pulau ni. Alhamdulillah dia orang sampai awal. Okey guys, kami akan bermalam 3 hari di sini. Okey, kami terdampar di pulau ni untuk 3 hari. Jumpa lagi 3 hari. Okey, kita akan clear kawasan yang mana sesuai. Okey guys, kita orang dah sampai dah. Kita orang nak set up apa semua dulu. Alhamdulillah. Private island ni private island. Luas. Saya tak sangka private. Saya dapat berjumpa dengan seorang owner, beberapa owner di sini yang sudi bagi kami buat peluang untuk datang ke private island. Alhamdulillah. Dan kita akan buat, insyaAllah guys, kita akan buat survival island insyaAllah. Okay, survival island. Before survival island, kita akan buat gathering sikit. So, siapa nak ikut, insyaAllah kita akan cuba. Okay guys. Ponasur. Apa ni? Dapat jumpa pula dah. Buat penyakak tu. Jangan menyakak dah. Okey, yang pertama ni, bukan yang pertama lah. Yang pertama tadi dah briefing apa semua kan.
Sekarang ni untuk clear kawasan untuk set up campsite. Okey, berjauhan daripada kau. Tu. Cepat penyerapan. Cepat penyerapan. Okey. Kulit telur adalah cekerang yang menghasilkan kalsium. Kalsium untuk tumbuh-tumbuhan. Mana kara Zaputa? Kau jangan makan pula kulit telur tu sebab cakap tinggi kalsium. Bukan salah. Itu untuk tumbuhan. Dia untuk gigi. Aku kan sekarang aku dah Gigi makin ada kalsium. sukar nak percaya apa-apa daripada Chef Rimbo. Dah sungguh, kalsium kan gigi. Aku semakin sukar. Okey, sebenarnya kan bila gosok gigi, kita jangan berkumur-kumur. Tak gagap. Betul. Kita jangan berkumur-kumur. Kalau gagap, Gosok gigi jangan kumur-kumur. Ya, betul. Tidak. Sebab dalam dia punya proses. agak-agak lah. Gosok-gosok ada tulang pomor tak payah buang lah, telan. Gosok sepatutnya tak kumur-kumur. Ya. Yes. Ni gosok pakai apa? Saya sunyi. Gosok pakai kaki. Dengan nak pegang kamera tuang ayam. Cukup. Sikit lagi. Pulau Okey, Bumbun. tak payah pencocok. Kita berada di Pulau Bumbun besar. Yang berada lebih kurang Tenyih je lah. daripada Tak tenyih lah ni. Pulau Langkawi. Sana adalah Pulau Langkawi. Jeti Kuah. Sini pulau apa tadi? Pulau sini. Dayang Bunting. Dayang Bunting dengan Pulau Tuba. Sejuk. Asal pasal-pasal ada telaga. Tantu Simen. Cerah tu. Yang Selasih. Tak nampak. Aku tak nampak mata aku. Hang tunjuk bagi betul-betul. Aku tak nampak mata. Jangan tengok ni aku yang fokus. Okey. Ni ikan masih ikan gelama apa aku tak tahu. Gelama kering. Kabu ikan bilis, pelam, mutih. Rumah nalai reke. Okey. Makan tengah hari kami, tak tahulah pukul berapa petang baru boleh nak makan. Ya Allah, Tu dia. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Ponasul. Untuk malam ni atau esok. Hampa tunggu lah, nanti aku upload video. Nasi banyak ni. Ya. Kita clear buang lah telan. Mana punya meja celah-celah hutan banat ni dekat pantai boleh ni. Aku dah order dah special. Untung sabut timbul. Ni order dekat Shopee. Pula dah. Tu meja dapat apa ni? Ni hasil pencarian. Ni pintu. Tak ada tu pellet. Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video ku. Okey, kami melalui hari-hari yang paling teruk sebab kena catu air. Hari ni kita tak boleh nak menggunakan masak nasi sebab kita kekurangan air. Jadi kita guna apa yang ada. Ni kita bersiang, lepas tu kita akan buat nasi yang semalam tu, alhamdulillah. Kita akan buat nasi goreng oleh Chef Syam. Tak boleh tunjuk pasal dia tak pakai baju. Kita jimat apa yang betul. Ni baru betul wild camping survival kita guna. Apa yang ada? Semalam kami telah di ambush oleh ekor panjang. Hai. Itu Cikgu Am. Okay guys, hari ni kami akan Ricky akan naik bukit sana, turun ke pantai sebelah sana. Mr. Syam tengah goreng nasi goreng rimba, betul? Betul. Panas. Special ya. Okey, pagi ni kami terpaksa cari sumber air sebab kami kekurangan sumber air dah habis dah. Ada masalah, nanti kami sembang. So kami keluar untuk mencari sumber air di bukit ni. Kami kena menyeberangi bukit untuk pergi ke other side this island. Okey, kalau korang tengok sampah ni bukan orang datang pulau ni buang, tak. Ni Sampah hanyut. dah hanyut daripada laut. Itu je.
Sebab pulau ni private island. Tak ada kampung apa semua. Dulu mungkin ada. Ini telaga yang ada di pulau ni lah kan. Sebab sumber dia memang ada tapi lambat naik. Kita orang akan pergi cari sumber air di satu bukit lagi, di sebelah bukit lain. Sejam satu timba tu. Sejam satu timba. Bawah sikit. Ya. Ambil pergi jalan shortcut, jalan yang owner pulau ni, bukan shortcut lah. Laluan untuk ke sana ni, owner pulau ni dia tahu lah. Jadi kami ikut dia lah. Dia nak tunjuk jalan. Selebihnya kami akan pergi cari ya. Tunjuk jalan masuk lah. So 8 orang kami ni akan pergi ke other side pulau ni untuk mencari sumber air yang dikatakan oleh dia orang lah. Allah nak kena jalan ni. Cuba dah. Owner pulau tak boleh tunjuk muka. Salah seorang owner pulau ni. Okey. Pulau ni memang ada shipwreck ke apa ni. Kapal yang rosak lah kat sini. Okey guys. Cantik. Tu shipwreck ke apa. Kemudian duduk. Ni untuk makan. Umbut. Banyak lah sumber ni. Umbut. Mana tak tahu? Mana bang? Jom. Kami akan pergi. Tunggu lah. Tunggu kami, aku rakam lagi. Boleh tahan. Musim kemarau kan. Suhu. Kami nak pergi ke pulau sebelah. Tak boleh tunjuk muka owner. Okay, kita akan cuba no, cari sumber air no. Okay no, semangat. Sebab akak apa pokok hutan ada semua ayak. Ada. Cuma nak cari yang betul-betul ayak. Bukan daripada pokok. So tapi kita akan teruskan dengan bismillah. Boleh tolong baca doa seorang. Kami trekking daripada bawah tu. Tak tahu berapa ratus meter. Relax. Kita akan pergi ke bahagian lain sebelah pulau ni. Di mana ada pantai dan ada sumber air dikatakan. Okey guys. Potong tu. Jadi potong dia boleh jadi. Potong dia tu. Wah boleh kasih. Baru nampak tebas. Kami tebas sedikit untuk buat marking. Biasa tu kena buat marking sebab nak balik lagi buka jalan biasa tu. Okey, kita mungkin ada dekat Permatang tak kot? Permatang. Kat Permatang. Laluan ada kat situ. Kita take file dulu. Orang lama. Kita take file dulu. Memang survival betul. Misi mencari air. Memang kami dah tak ada air dah. So kami kena bertahan lagi. Sampai esok kena cari sumber air. Okey guys. Apa pun ikut leader. Kalau dalam kat ni ikut leader. Leader tanya, leader soal baru kita jawab. Jangan memandai. Okey guys. Ikut leader. Ikut orang depan kita tengok. Ikut leader. Apa-apa follow. Turun bukit pula dah. Tak tahu sampai. Turun Junam pula dah. Sekejap. Alhamdulillah guys, lepas kami turun bukit ni daripada pantai sebelah menghadap Pekan Kuah tu, kami naik bukit dan turun pantai sebelah satu lagi other side. Satu pulau ni ada 2 pantai, jadi kita berjaya turun. Kat sini jalan pun mendatar. Kita akan tengok pantai sebelah satu lagi pulau ini. Okey guys. Okey, jalan mendatar setelah kami turun bukit daripada tempat campsite kami. Jap kaki. Lepas tu kawan-kawan bergembira tak tahu apa yang dia orang ada. Dia orang kata ada pokok kelapa kat situ, tak pasti. Kira dapat jumpa sumber air ataupun pohon kelapa tu macam dapat ketui emas tu. Kita punya
Survivalist kita, prepper kita, Khairi Ibrahim, tengah bagi clear jalan elok sikit. Alhamdulillah guys, kita dah nampak dah pantai sebelah pulau ni. Satu pulau ni ada 2 pantai, kita dah jumpa pantai yang kedua. Alhamdulillah, kita nak tengok ada pohon kelapa ataupun tidak. Pohon kelapa ke? Mana cemumak? Cemumak pun ada. Lapang. Oh, ada pohon kelapa. Tuat. Owner tak tahu. Bau pohon cemumak. Pokok kayang buat, kayang dot. Pokok kayang dot. Kayang dot. Kayang dot. Pokok kayang. Kita ada pohon kelapa. Kita ada pohon kelapa. Ada 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, ni pantai sebelah sana. So, ada binaan ni yang ditinggalkan. Tak tahu sama ada owner punya ataupun orang lain. Ada binaan yang telah lama ditinggalkan. So, Alhamdulillah guys, kita dah jumpa dah pantai yang kedua dalam pulau ini. Oh, nikmat. Weh, yang ni lain macam. Cantik. Nice. Kawasan tu. Cantik. 10, 45. Jadi kalau kita boleh cross tu sikit saja kan. Dia jimat Kau sebelah suku kita jalan. Kau 12 lah. Kau 12 okey. Tadi tu Kita gerak. kita tak tahu. 1 jam lah, 1 jam. Tahu. Yalah, sanggup sini. 1 jam lah. Okey, jom aku dah tunjuk. Kami akan pecah kumpulan untuk cari sumber air. Pantai dah jumpa dah. Cari sumber air. Pasal ada nampak pipe poli lah. Pipe poli tu. Kami akan cari sumber air. Okey guys. Alhamdulillah guys. Jumpa agak ada telaga. Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Syukur Alhamdulillah. Tak jadi balik. Maknanya hari ni diteruskan sampai esok saja ni. Ada sumber air. Ada air telaga guys. Alhamdulillah. Masya Allah. Air telaga ni macam ni. Tak tengok. Nampak gelap. Tak apa, kita boleh filter air. Kita tengok tu. Ada gua pula kat sini. Boleh buat shelter. Unik betul ya. Unik betul ni. Unik. Mana ada isi? Ada. Aku masa dekat Senangin tu. Dia macam buah salak. Mana ada isi? Dia macam buah apa? Buah sawit. Ni mencari tadi telaga tadi tu memang air payau lah, masin lah sikit. Okey, update pencarian kami tadi, air telaga tu payau, masin. So kami mencari juga di kawasan sepanjang pantai. Last kali kami ada di sini, di hujung teluk ni. So memang tak ada sumber air yang boleh diminum lah. Melainkan di tempat base camp kami tu, ada telaga tu. Telaga tu ada air tawar elok, cuma lambat sikit dia nak penuh. So situlah harapan untuk hari ni. Kami cuba untuk bertahan setiap 2 jam, dengan kata 2 jam baru penuh satu baldi. So kita try lah sehabis baik untuk hari ni bertahan. Okay guys, so kami nak pulang ke base camp kami. Campsite. Baik, base camp pula dah. Campsite kami.
So nak kena minum juga air. Okay guys. Jumpa so kami akan balik, naik bukit balik. Tak larat guys, tak larat, memang tak larat, memang air tak ada guys. Kami kena patah balik semua harap air telaga. Ada yang? Ada air. Boleh dalam 100 ml. Oh, alhamdulillah air boleh air. Alhamdulillah kita ni ikhtiar. Tali ada lagi. Tali kat Tolong tali. Ni ada. Atuk ada tali. Atuk tali atuk. Atuk hang lah kan. Tak. Itu dia. Yang ni pun jadi lah. Kecil ni pun jadi lah. Kita buat Tengok dia kecil dia. Sabuk dia punya panjang besar. Genius. Oh dapat ada pun Dah jadi kali. lah. Sabuk saja. Tapi kan macam tak ada apa tu. Macam buruk. Tak ada bumbunya. tempurung kecil. Mandul tak apa ni, kertu tau, kertu. Mandul. Anak aku dia yang lucu tak mandul lagi. Dah aku kata tengok. Betul yang bahaya. Tak ada apa dalam ni. Itu aku kata. Masa apa pahit? Makan telur je. Kelak. Oh yang ni. Sampai Kalau kelak. nak ambil, jangan tunjuk kita ambil. Diam dia. Buang baju tengah pok. Kita last, bukan last, kita berehat sekejap untuk balik. Tengok air sedap. Tengok air sedap pula dah. Alhamdulillah dah sampai dah ke campsite. Sampai dah guys, sampai dah. Tunggu pula dah. Tunggu esok. Tapak kecok. Ada tak nak guna yang pegang payung tu? Siapa dia? Siapa? Batah Amin. Berapa ibu? Orang tengah duk naik. Naik tak naik pun takkan 70,000. Naik tak naik pun duda juga. Tak ada duda laki orang dah pun. Biarlah dulu. Dia pernah duda. Fazura kot. Agak-agak lah apa. Daripada hampir panjang besar. Kami dah bersiap-siap nak balik, tapi nampaknya hujan ni dah nak datang ni. Kami tak tahu bot kami pukul 2 ni macam mana. Hujan, masih ada lagi 2 dugong. Assalamualaikum hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Pagi ni kita nak buat mi goreng mamak rimba style. Okey, ni ubi kena ada. Mamak punya style ubi kena tunjuk ubi. Ubi kena ada lah. Baru sempoi bawang mau lebih, bawang ros mau lebih lah. Okey guys, tunggu hasil dia. Nasi lemak. Okey. Biasalah, kena ada ubi kentang, kita masak ubi kentang tu. Ubi mengalah. Okey. Okey, clear. Kat dulu. Ni baru betul sampai rimba. Apa tu mi goreng rimba ala mama. Tu tomato kena ada. Bawang mau banyak. Okey. Macam ni lah rakam. Ada tomato, ada ubi kentang. Kita guna sayur apa? Cabai lah nak nampak cantik color yang tu je. Okey. Ni lapis pertama dah siap dah. Subhanallah. Cukup rasa tak pedas sangat Puan Nasur Kak Syah nak buat cabai ni yang cukup cabai cukup makan dengan ni. Okay. Sedap, resepi dia lain macam sikit. Panas. Masyur. Oh dasyur. Kau lepas kat Mahang, ambil. Bukan Mahang. Dia nak di rumah. Kadang Mahang ada. Aku. Ni kulit telur tu haram-haramas. Pukul je pangkal tu. Tak adanya. Kita tu jadi baju. Air ikan lagi Kak Syah tu peminat. Tapi okey dia nak dengan panas kan? Dikok-kok juga. Tak, memang nak elok. Aku berbelah raga sayur tu je. Balik-balik memang aku bubur situ je. Jadilah cara hutan. Sambai rimba 5, scramble egg, mi goreng mamak, sempoi ada ubi punya. Ponasu, tak ada nak ranjau punya. Yang ni untuk kita lah kan. Okey, ayam cabai jeruk. Oh dia, cabai jeruk pula lagi. Ni cabai jeruk. Payus. Cabai jeruk. Letak. Letak ini cabai jeruk. Oh, cabai jeruk pula dah dalam hutan private island lah pula dah. Dengan cabai jeruk. Scramble egg. Scramble ke scram? Ni bagi 8. Telur masin ni belah 8. Seorang tuan dia dah ambil dah. Seorang dah tinggal lagi 7. Dah ambil dengan 6. Ni ubi ada apa semua dengan sambai rimba ni. Kena bus sampai 5 baru sempoi. Tak ada nak ranjau punya.
Kita kena ada mana podai sampai punya taraf belacan punya ni, taraf belacan ni, pesiri nak piti ni. Weh, rasa tak cukup. Makan lu sebelum tengok video aku. Satu gibatan ni orang buat. Ni orang buat bunga kan. Bunga. Kau lah. Aku nak rekod ni, aku nak tunjuk kat depa. Kata survival sangat dengan chopstick lah apa semua. Tak ada survival lah. Survivor apanya mi goreng mamak ko. Tu lah. Dia minggu mamak request. Aku tak bersalah. Dah kita masak barang apa yang ada. Apa dia? Kacang ni. Apa dia? Apa masak barang apa yang ada? Masak apa yang ada? Masak apa yang ada. Baru betul. Wah, vaksin orang asli eh? Doktor tu. Adik tu naik ulu sepat tu. Ulu sepat adalah satu disable yang mencabar. Ulu sepat. Oh, An. Awak cabai tak pedas. Okey, kami dah bersiap-siap nak balik tapi nampaknya hujan ni dah nak datang ni. Kami tak tahu bot kami pukul 2 ni macam mana. Hujan masih ada lagi 2 dugong. Nampaknya kami 2 dugong lagi. Macam mana ni? Cuaca tidak mengizinkan. Cuaca tak mengizinkan ni. Kami mungkin buat keputusan satu malam lagi di sini. Oh no, dengan bekal makanan yang limited. mampu dah ayak pula dah. Limited. Limited. Janganlah 3 hari survival teruk lah ni. Tak apa, kita cuba ikhtiar hidup. Yelah. Gunakan apa yang ada. Master Syam in the house. Yes. Dan juga Muiz in the house. Ya. Okey, kita nak clear kawasan. Alhamdulillah. Betul-betul belakang. Nak clear lah, tak tunjuk apa. Nak clear dah, pelan-pelan kita clear. Okey. Tu hujan pun makin datang dah ni. Okey, nampaknya kami tak berjaya lagi. Kena tunggu hujan agak lebat. So kami kena bertahan. So kita akan tutup barang-barang dulu. Badan kita tak apa, basah pun tak apa. Tak ada masalah, insyaAllah. Harap jangan angin kuat dah. Angin kuat kami akan dapat hypothermia. Hypo. Angin campur hujan confirm hypo. kalau lama. Okey. Tu hujan ni, hujan guys. Tu barang-barang kami tutup. Sepatutnya bot datang pukul 2 macam tu. Okey guys, hujan guys. Kami mungkin bot akan lewat bot tak boleh nak datang. Hujan lebat guys. Kena tunggu Semua dah kemas dah. Tinggal last kali fly sheet. Fly sheet memang kita akan letak paling last kali. Fly sheet. Kita dah selesai dah. Balik dulu. Alhamdulillah. Jumpa nanti ni insya-Allah, kita try buat bulanan insya-Allah. Selesai. Ayam 2, 3 ekor sambung. Belum. 2 ekor. Tak ada 3 hari 3 malam tahan. Aduh, aku puja 3 hari. Okey, kita dah sampai ke JT. JT apa? JT Datuk Syekh Datuk Syekh. Dan kami dah sampai dah dekat JT Datuk Syekh Omar. Jumpa lagi. Kami cadangkan bulan 6 ni insya-Allah. Kita akan buat gathering. Kita akan buat kepada bushcraft, prepper, survivalist untuk gathering. Okey, geng. Terima kasih. Alhamdulillah. Ponasur. Alhamdulillah, kami baru naik JT. Tiba-tiba ada jamuan hari raya. Jamuan hari raya dekat JT. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan rumah. Jamuan hari raya dekat JT. Alhamdulillah, rezeki kami guys. Jamuan hari raya. Lepas naik JT, balik daripada outdoor. Okey, apa tengok ni apa yang ada. Langkah apa? Buah ganam pula dah. Naik JT tu. Naik JT tu. Boy, alhamdulillah rezeki tu. Allah bagi lebih elok lagi tu. Allah bagi lagi elok tu. Hati kena baik. InsyaAllah. Dan bertahan dalam Bible. Ya.